Assalamualaikum. Okey guys, hari ni saya ada kat mana? Okey, hari ni saya ada di Wahan Autopark di Sungai Petani ya. Okey, jom kita masuk dalam, kita tengok. Halo. Ya, alam. Saudara Cho Ya, halo. Wahan Autopark. Okey. Bos, kita tertarik dengan bos punya crossover RZ tu, Ohlin. Ya, Ohlin. Dia macam mana bos? Bos custom ataupun sebelum ni dah ada pengeluarannya? Okey, sebelum ni memang tak ada untuk RZ ni. Kalau Ohlin global, memang tak ada. So yang ni keluaran daripada Ohlin Malaysia. Oh, daripada Ohlin Malaysia. Ohlin Malaysia. So Ohlin Malaysia ni dia keluarkan khas untuk RZ. Oh, kira bos scouting dengan Ohlin Malaysia untuk keluarkan untuk keluarkan untuk motor RZ. Motor RZ sebab peminat RZ ni memang tegar, memang banyak kan. So kita peminat RZ ya. Sebab sebelum ni RZ ni dia lebih kekal dengan ori motor lah kita kata. Ya, ori motor ya. Baru-baru ni kita tengok post dekat Wahan Autopark tu di FB, bos bawa keluar crossover Ohlin ni. Jadi macam sesuatu yang baru lah bos. Ya. Dia apa kelebihannya bos? Kita dengar jenama Ohlin ni memang kita tahu lah, memang padu lah. Ya. So Ohlin ni memang original. So memang terbukti dia padu, dia tahan. Warranty pun ada 2 tahun untuk Ohlin Malaysia. 2 tahun guys. 2 tahun guys. So apa function yang ada kat Ohlin ni kan? Shark dengan piston dia memang elok, memang daripada dulu. So yang ni boleh dapat adjust damping dia. Oh. Boleh dengar? Ini untuk damping. Punya rebound dia tu cantik bos. Ya, rebound ni tak boleh adjust. Rebound untuk automatic saja. Oh, rebound dia automatic saja. Automatic saja. So yang ni tak dapat adjust rebound. So kita buat yang ni khas untuk adjust damping dia. So hentakan dia. Hentakan dia. Memang padu guys. Untuk siapa-siapa yang terbang bebas di luar sana, bila masuk pakai Ohlin ni lagi cantik lah. Lagi stable. Kalau nak fly tu memang lagi cun. Memang padu lah. Buat masa sekarang ni bos, dah buka untuk tempahan ke? Ada kena tunggu dulu ke? Kena tunggu dulu sebab kita akan finalize dengan Ohlin Malaysia untuk schedule dia. Sebab kita nak tahu schedule dia bila boleh dapat. Lepas tu masa dia orang nak buat custom made tu ambil masa berapa lama. So baru dapat kat tangan customer. Once yang tu semua dah confirm, baru kita nak release untuk yang pre-order lah. So buat masa ni memang berunding lagi. Masih berunding. Okey, dalam tempoh sekarang ni masih dalam perundingan. Anggaran harga dia berapa bos? Sekarang harga dia dalam 3,200. Dalam 3,200 guys. Dua belah bukan satu sepasang. Kiri kanan, sepasang. Kiri kanan. Jamai siap dengan kit dia, Ohlin stiker dia, semua original. Kotak dia, kotak dia. Dia warranty dengan Ohlin Malaysia tu ada 2 tahun, jangan risau. Okey? Dengan Ohlin Malaysia 2 tahun. Okey, lepas ni bos akan buka pre-order ataupun macam mana? Ya, kami akan buka pre-order tak lama lagi. Kan? So harap-harap final tu bagi awal bulan 7 ni. Once we conclude dengan Ohlin, dengan apa schedule untuk completion dia, arrival dia semua, dan kami akan release. Okey guys, kita tunggu bos Wahan cakap dalam lingkungan bulan 7 dia akan buka pre-order. Bayarannya macam mana bos untuk buka pre-order? Yang tu kami tak final lagi untuk deposit berapa duit. So kita kena bincang dengan Ohlin dulu. So lepas tu once ada confirmation kita akan release. Okey. Untuk peminat Ohlin ni, pada pemilik-pemilik RZ Malaysia, Semenanjung, Sabah Sarawak, untuk pre-order nanti Wahan akan buka dekat FB Wahan. Okey, boleh tengok di FB Wahan Autopark betul Wahan? Okey. Kalau untuk nak mai terus di kedai sini pun boleh, di Sungai Petani. Kedai buka setiap hari kecuali hari Ahad. Ahad cuti Wahan. Ahad cuti. Okey, Ahad cuti. Okey. Kita review sedikit lagi untuk customer-customer yang berminat di luar sana. Kita tunjuk sedikit yang ada di motor dan di tangan ni. Okey guys, ni bentuk crossover Ohlin untuk RZ. Dia datang sepasang sekali dengan stiker, ada sedikit dia punya sijil dia. Okey. Tak
nampak ya. Alright. Punya memang padu lah. Apa tak kenal je nama Oling. MotoGP pun kita pakai. Okay, ni untuk bos sendiri yang dah ada di motor. Bos nak test dia punya ni boleh. Kita minta bos sendiri test dia. Tak, you tekan apa? Tekan. You tekan bagi habis. Tekan bagi habis. Okey boleh tengok masa saya tekan tu, bila dia nak turn back tu memang dia slow. Okey, Rebound dia. dia punya rebound dia memang cantik. Pada burung di luar sana boleh terbang bebas lah lepas ni. Memang cantik ya. Bila Oling ni dekat kata kuning juga, konek memang padu. Bos ada nak bawa masuk arm ke apa lepas ni? Tengah bincang dengan apa kilang tu. So tak tahu lagi bila. Memang ada keluaran arm untuk RZ. Okey, selepas ni mungkin bos Wahan akan bawa keluar CNC ataupun biasa Wah? Tak tahu lagi yang tu. Tak tahu. Tak tahu. Dengan R&D design dia. So semua tak tahu lagi apa finalize dia. Lepas ni kita boleh tengok part yang terkini lagi lah dekat Wahan tempat. Mungkin lepas ni disk belakang untuk RZ pun Wahan boleh keluarkan. Tak tahu lagi. Harap-harap lah sebab dari dulu saya duk main RZ juga kan. So masa muda lah. So lah ni pun dah berumur pun duk minat lagi RZ. So kita memang nak cubalah takat mana yang apa yang kita boleh buat dekat RZ ni. Untuk upgrade sistem dia. Motor RZ ni dia tak makan tamat. Ya, dia tak ketinggalan dari dulu sampai sekarang. Harga dia pun dah cecah 70k bos. Oh, okey, pada pemilik RZ yang di luar sana untuk nak dapatkan Oling, selepas ni kita boleh tengok. Okey, boleh save dalam phone, boleh like FB Wahan Auto Part. Lepas ni bos Wahan akan up lah bila masa buka pre-order. Tadi saudara Wahan cakap lingkungan bulan 7 lah. Ya. Selepas semua settle dia dengan Oling Malaysia apa semua, kita doa bagi cepat-cepat lah kan. Baik. Pemilik RZ sana mungkin setengah orang tu tak sabar dah nak tunggu. Ya. Untuk sekarang ni hanya 2 set saja yang ada bos. Ya, sekarang ni memang 2 set. 2 set dekat motor bos ni. Dan rezeki kita sampai tadi yang dalam kotak tadi. Dia punya cutting memang adjust untuk RZ bos. Dia punya tinggi ke apa memang ngam-ngam bos. Ya, memang ngam-ngam. Ketinggian dia kalau RZ tu apa 300 mm. So yang ni Oling design untuk 320 mm. Oh, dia tinggi sikit. Dia tinggi sikit. Tinggi sikit. 20 lebih 20 mm tapi padu lah. Dia punya cutting, dia punya atas dia. Dan bawah dia. Okey, dia yang ni damping dia. Damping dia. Okey, boleh dengar tak. Okey, ni bos Hypertech ada sampai? Bukan tak sampai sebab kilang tu dia ada masalah teknikal sikit. So dia orang untuk rewrite design dia sikit. So ambil masa lah. Ambil masa. Okey, pada yang tengah menunggu Hypertech Pro Arm, tunggu.
Dalam bulan 7, awal bulan 7, tengah bulan 7 memang sampai. Tengah Tapi bulan tu 7. stok dia limited juga. Stok limited. Bukan kita tak nak ambil banyak. Sorry guys, bukan sebab apa. Harga dia memang sama, tak mahal mana pun. Cuma stok dia kat kilang, dia tak mampu nak keluarkan banyak. Ada masalah teknikal sikit. Masalah teknikal pun, jadi kena tunggu lah guys. Memang ramai yang buah duk tunggu, yang duk komen dekat saya punya YouTube pun bila lagi nak masuk. Ya. Sorry, memang mohon maaf. Kata tu memang mohon maaf. Kami tak boleh nak buat apa ya. Okey, kita sabar nanti ada masuk, bos akan up dalam Facebook dia. Untuk aksesori lain pun di Wahan ni macam-macam ada. Untuk dyno motor, Y suku, lain-lain motor pun semua ada Wahan. Ya. Untuk dapatkan semua part boleh layari dekat Wahan, Facebook Wahan. Ya. Facebook Wahan untuk part, nak WhatsApp bos apa semua, nanti dia akan balas lah. Okey. Terima kasih kita ucap kepada bos Cho kerana sudi melayan kita hari ni. Kat kedai memang ramai ni. Kita mai ni sebab hari ni satu memang ramai orang. Jadi bos sanggup luang masa untuk kita. Okey guys. Sekian daripada saya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada saudara Cho. Baik, terima kasih. Wahan Auto Part yang sudi luang masa. Dia tolak motor kat luang apa semua. Dia luang masa untuk kita. Okey guys. Terima kasih. Terima kasih.